berawan-awan kan. Tengok video awak. Terima kasih. Tengok video awak salah. Tak payah. Oh, ini phone dia. Lawa. Cuaca macam ni. Yang ni ND 8. Macam mana? Ngam ke tak? Aku makan nasi goreng daging dengan Han. Han makan nasi goreng ayam. Nak letuk. Nak lerek. Hisap sih semua daun masuk. Sebab benda tu aku baru buat. Kalau korang nak try, aku hanya pilih 10 orang sahaja khas untuk korang yang shoot vlog, lagi-lagi untuk vlog. First day in school is very bad. What happened? Busuk gila bau. What's that? Mana? They put what? Yo guys, Assalamualaikum, good morning. So pagi ni aku berada di Taman Equestrian Putrajaya. Lama, nice gila. Banyak kuda. First time aku sampai sini. Hari ni 6 Januari 2026. So dekat sini ada event Oppo, pelancaran phone terbaru dorang. Jom kita tengok. Seriously memang susah sebenarnya nak jumpa event awal pagi. Sekarang ni baru pukul 8.30 guys. Aku keluar rumah tadi pukul 7.30 pagi. So aku tak tahu apa aktiviti diorang buat awal-awal pagi ni. How are you? Happy New Year. For the event lah. Ni naik kuda nanti. Oh, sliding ya? Okay. Reno 15 ada dekat tangan aku ni. Macam kan dia punya kamera kan. So ni diorang bagi aku untuk aku test sepanjang event ni. Katanya slot aku pukul 10 pagi naik kuda. Aku sekejap lagi pukul 11 ada event lain pula ni. Ambil kopi ya. Dekat dalam tu ada kopi. Oh, dalamnya ada kafe. Boleh ambil kopi and sandwich. Cantik kan dia ada logo kuda kat situ. Oppo Reno 15 Pro in Malaysia at the price of. Ya, tu dia harga dia guys. 199 Pro 299 Fabulous, isn't it? F Alright, and of 1499. Oh lama. Happy New Year bro. Okay, pink color wristband. Can I have pink Event dah color habis. wristband? Harga pun dah diumumkan. Untuk Oppo Reno 15F harga dia 1599. Untuk Oppo Reno 15 harga dia 1999. Dan untuk Oppo Reno 15 Pro 299. So sekarang ni semua orang boleh pergi test untuk ambil gambar. Sebab kebanyakannya yang datang, bukan semua tapi orang tertentu sahajalah yang akan dapat free sample phone untuk test kamera dekat sini. Tapi setakat ni apa yang aku boleh cakap, dia punya kamera serius macam lawa gila. Aku just snap macam tu pun lagi-lagi dia punya portrait mode seriously memang cun lah. Tengok aku ambil gambar Izzuan. One portrait. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Okay. Dia AI processor lah. Tapi cantik. Bokeh dia dah macam kamera profesional guys. Nampak? Seriously nice. So sekarang ni Iwan dia akan gunakan Oppo 15 Pro. Reno 15 Pro. Ambil gambar aku. Nak tengok hasil tu korang tengok je lagi. Okay, sekarang ni Iwan nak ambil gambar. Yep. Increase sikit brightness. Udah benda proses. Dah proses. Okay guys, ini dia hasil-hasil gambar dia. Awal tu. Dia punya bokeh adalah sikit-sikit kan. Tapi sedikit nampak macam kamera profesional kan. Yo. Dah. Wah, okey dia ada proses. Ada proses. Ni full. Awal. Dah proses belum? Belum okey dah. Okey. Lambat sikit lah tapi okey lah. Okey lah, nice lah warna dia. Nice.
Zami. Ini ke Andy Peter yang di video kan tu? Ya, betul. Apa? 16? Sekarang ni pakai 8 je sebab lapan. tengah berawan-awan Saya kan. tengok video awak. Terima Begitu tengok video kasih. awak salah. Tak payah buat. Terbuang. Okey. Naik kuda pukul apa? Aku pukul 10. Naik kuda asing kan? Jangan kata sekali. Tak jadi sekali jadi apa. Thank you so much. Alright, ladies and gentlemen, we're looking. So sekarang kita nak caw. Nak kena pergi ke Bukit Bintang pula, event Xiaomi. GMBB Bukit Bintang. 40 minit. Let's go. Aku dah sampai. Gelap sikit sebab aku pakai ND filter. Mana lift dia? So nama tempat ni GMBB. Ini kali kedua tak silap aku sampai sini. Hari tu Sony ada buat event dekat sini. So event ni event tertutup sebab benda ni belum boleh release lagi dekat public. So ni nama tempat dia, The Grey Box. Lagu agak kuat. Aku tak sure lah kena copyright ke tak. Oh, ini phone dia. Lawa. Ni Note 15 5G. Wow, cantik, nipis. Spek dia aku tak nak cerita lagi sebab tak dibenarkan. Dia hanya boleh tunjuk dia punya design sahaja. Wow. Lawa. Yang ni lain pula, tebal sikit. Abai Han. Ni kamera apa ni? Osmo Action 6. Osmo Action 6 Yeah. Dia dengan cigar dia. Dah potong? Dah potong. Dah potong. Separuh. Steady kan. Sabar bang, sabar. Vic. Apa kurus Vic? Apa kurus? Rasa Diet. sikit. Ha? Running kan? Running. Oh. Jangan main-main sangat. Dua. Nanti hilang muscle. Aku dengan Izami tengah main gym lain tau. Jom apa? Tak boleh dalam video tak boleh cerita. Tak boleh kat. Tit. Ada gym rahsia. Device undeniably sets the new industry benchmark for durability and resilience. Cuaca mendung. So kalau cuaca mendung macam ni, dia still terang sebab siang kan. Kalau korang tengok footage ni pun macam overexposed. Jadi selalunya untuk mengatasi masalah tersebut, aku akan gunakan ND filter. Memang selalu aku bawa lah dekat dalam poket aku. Yang ni daripada Freewell. Aku baru dapat dalam minggu lepas. So memang nice gila. Aku suka dengan dia punya packaging, cantik. Dan yang paling best, nak pakai dia, aku just lekat je, tak payah pun nak pusing-pusing. Cuaca macam ni, yang ni ND 8. Macam mana? Ngam ke tak? Ataupun kalau aku rasa dia masih lagi terang, aku boleh pakai ND 16. Tapi bagi aku dengan cuaca yang macam ni, untuk ND 16 ni dia macam agak gelap lah. But still good. Sebab kadang-kadang matahari keluar, kadang-kadang matahari tenggelam. Wow. Tapi Bro. nampak sebenarnya daripada cara bercakap L118. Aku makan nasi goreng daging dengan Han. Han makan nasi goreng ayam. Nala Datuk. Nak lerek. Cigar dia tengok. Style mat. Jalan lagi pukul 2.30 nak pergi ambil anak aku sekolah. Habis makan alhamdulillah kenyang, selesa perut. Baru nak bayar. Han dah bayar. Thank you Han. Ish, ada kucing. Hisap sih kak. Semua daun masuk. semua masuk mulut. Okay Han. Apa roja Han? All the best Han InsyaAllah. 2026 Han fly. Sama kat je. Okay. Mandi basah, tidur tak lena. Assalamualaikum. Sekarang dah pukul 2.
Aku nak pergi sekolah anak aku, ambil dia orang pula. Cuaca mendung je lah sepanjang hari. Aku lepak dengan Han lama juga, macam-macam benda yang kita orang cerita. So bila gelap macam ni, kita akan buka dia punya ND filter. Mana tangga tadi? Ui, cantik gila Suzuki ni. Seriously penat gila hari ni. Daripada pagi event, ini pun dah hampir pukul 4. Zohor aku belum lagi. 4.30 nak kena keluar lagi, hantar Malik pergi art class pula. So pada vlog yang lepas ada satu soalan tanya macam mana setting aku pakai Action 6 untuk vlog. Simple je, aku pakai 4K, frame rate aku pilih 24. Dan aku shoot semuanya D-Log sekarang. Dekat dalam indoor macam ni memang aku tak pakai filter, tapi kat luar panas terik macam tadi tu memang aku pakai filter. Dan untuk color grading pula memang aku seriously cakap aku tak pakar dan aku masih lagi belajar. Cumanya pada hujung tahun lepas memang aku mengkaji benda tu macam mana nak kasih video aku lawa, warna nampak pop up dan sebagainya. So aku berjaya mencipta beberapa loot. Dan benda tu aku pakai just drag and drop je. So kalau korang juga shoot pakai D-Log mode, sama ada pakai Osmo Pocket 3 ataupun Action 6 macam aku, nak color grading korang boleh pakai loot aku ni. Aku dah sediakan ada 8 jenis loot. Lepas korang beli, simple je, tapi make sure footage tu korang record dalam D-Log mode lah. Lepas korang letak je dekat timeline untuk editing tu, korang boleh terus masukkan loot Rec 709. Itu memang dah dekat DJI punya website pun ada, tapi aku ada bagi sekali. So korang letak tu dulu. Kalau terang sangat korang boleh adjust sikit lah dia punya brightness dan sebagainya. Lepas tu korang boleh apply loot aku tu and then adjust dia punya intensity. Settle guys. Oh yeah, special sebab benda tu aku baru buat. Kalau korang nak try, aku hanya pilih 10 orang sahaja khas untuk korang yang shoot D-Log, lagi-lagi untuk vlog. Korang boleh gunakan promo code ni MGGANG. Korang akan dapat 100% diskaun. Maksudnya korang boleh beli loot tu secara percuma. Kupon tu khas untuk 10 orang sahaja. Tapi kalau korang orang yang ke-11 nak dapatkan juga, boleh pakai kod ni. Korang boleh dapat 50% diskaun. Satu lagi, lepas korang beli jangan lupa letak rating korang, okey? Bagi aku feedback ngam ke tak ngam untuk vlog korang. So, nanti kita sambung guys. Please, I like Malik, today what you want to draw? I have to keep drawing it. You continue before. Okay. So when you Today go, Mia help Papa, right? yeah, when you go, the first day of school is very bad First day in school is very bad. What happened? because I was very sick. You was very sick. But now you feel better? No? Itulah guys, budak-budak asal first day school lah dia je alasan dia. Sakit lah, tu lah, main iPad boleh pula. So, aku duduk dalam kereta 1 jam lebih dengan Mia tengok movie. Sekarang ni nak pergi ambil Malik. Actually vlog ni sebenarnya panjang lagi. Masa event Xiaomi tadi, benda tu aku tak boleh nak tunjuk banyak sebabnya dia punya syarat yang diorang dah tetapkan. Kalau aku langgar nanti kena saman aku. Dan benda tu boleh release adalah sekian-sekian tarikh tertentu. So ni proses melukis kuda. Nampak? Sketching dulu. Hi Malik. How are you? What is that? Huh? Cultist. Cultist? Yeah. From what game? 99 Days in the Forest? Yeah. Huh? Yeah. So cool. Right? Nice. I did get this. It's not very bad because my teacher put spray, so this one will not stick on your hand. Really? Yeah, very bad smell. Busuk gila bau. What's that, Malik? They put what? Spray. Spray. Be careful. So guys, aku rasa itu saja vlog untuk hari ni. Apa pun, kita jumpa di next vlog. Besok aku ada event lagi, tapi sama gak? Benda tu best event ni. Cumanya aku tak boleh nak share. Adalah sebabnya, okey. Kalau korang ada sebarang soalan, tak kisahlah apa-apa gear yang aku pakai ataupun pasal vlog, InsyaAllah aku akan try cuba bantu korang, okey. Assalamualaikum. Ciao guys. Mia, bye-bye. Bye. Let me stay. Would your arms surround me?